terus sembelih khinzir untuk upacara. Baru nak gali kubur, hujan lebat turun. Tiba-tiba keranda berdiri sendiri. Orang semua panik, lari, menjerit. Tak lama lepas tu, keranda terbuka. Nampaklah rupa Kok Leh, kuku panjang melengkung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Seram Jengkeh SC Stories. Saya Abang Jengkeh. Video kali ini saya nak bawakan satu kisah seram dari Sarawak tentang hantu Kok Leh. Kisah ni dikongsikan oleh Apai Bian. Ada yang kata Kok Leh ni Pontianak versi Sarawak. Tapi betul ke sama macam yang kita selalu tengok kat TV tu, atau sebenarnya lagi mengerikan? Jom kita dengar kisah ni. Kok Leh ni sebenarnya sejenis hantu perempuan dalam kepercayaan masyarakat Iban. Biasanya jadi bila perempuan tu meninggal masa tengah beranak. Tak kisahlah sama ada bayi tu sempat lahir ataupun tak, hidup ataupun mati, atau dua-dua sekali meninggal. Termasuk juga kalau bayi tu mati dalam kandungan sekali dengan ibu dia. Tapi satu benda yang kita kena faham betul-betul, Kok Leh ni bukanlah Pontianak atau langsui macam yang kita tengok dekat dalam TV tu. Dia tak pakai baju putih pun. Apa pakaian yang dia pakai masa dia mati, itulah yang dia akan pakai bila muncul sebagai hantu. Sebab tu dia lagi nampak real dan nampak menyeramkan. Kisah ni berlaku sekitar tahun 1940-an. Masa tu Ayu, atuk buyut si Apai Bian lah, baru belasan tahun waktu tu. Diorang tinggal kat rumah panjang dekat kawasan sungai yang sama macam dekat kampung Apai sekarang, cuma lagi jauh ke hulu. Ayu meninggal tahun 2008, umur 80 sebab sakit tua. Masa dia cerita kisah ni dekat Apai baru jadi 15 tahun, tingkatan 3. Apai siap tulis dalam buku dan rekod dalam kaset kosong lah, sebab dia rasa cerita ni bukan biasa-biasa tau. Memang orang tua-tua pesan untuk dijadikan pengejaran. Tahun 2002, satu petang tu, kat rumah panjang, atuk Apai ni dia entah pergi mana dah. Mungkin jumpa kawan dia kot. Apai pula masa tu dia bosan gila dah. Jadi Apai ni pergilah cari Ayu ni yang tengah buat sarung parang dekat ruai. Ruai tu kira macam tempat lepak lah, terbuka kat rumah panjang. Luas dan tak berdinding, lebih kurang macam pos rumah teres, tapi versi besar macam tu. Entah macam mana Apai ni dia boleh terfikir nak tanya pasal hantu pula. Pula dah kan, dah bosan-bosan tanya pasal cerita hantu pula. Teruslah si Apai ni tanya dia, "Atuk, pernah nampak hantu tak?" Dia tanya macam tu. Dia pandang si Apai ni lama tau, tanpa cakap apa-apa. Dia tenung je lah. So Apai ni pun tunggu, tak ada jawapan pun. Teruslah si Apai ni rasa kecewa dan nak belah lah. Tapi baru je Apai jalan beberapa langkah, dia pun tiba-tiba bersuara. "Kamu kenapa tiba-tiba tanya pasal hantu ni?" Kan? Apai pun pusing balik. Dia kuris lah kan, datang balik. So si Apai pun jawab je, "Tak ada apa lah Tok, saja je nak tahu. Mana tahu Atuk ada cerita seram kan?" Lepas tu dia pun cakap lah dengan nada serius, "Pergi ambil pen tu, tulis. Cerita dia bukan untuk suka, tapi untuk jadi pengajaran." Si Apai pun teruslah ambil buku, pen, kaset kosong, radio semua, siap sedia. Lepas tu dia pun mulalah cerita. Sekitar tahun 1940-an, Ayu masa tu baru je umur 14 tahun dan tinggal kat rumah panjang tradisional Iban yang memang besar dan kukuh lah. Atap dia guna kayu belian. Hampir satu rumah tu dia buat daripada kayu belian. Rumah tu tinggi lebih kurang hingga 6 meter lah dari tanah. Maksudnya ada banyak tiang kayu besar. Masa tu memang masih ikut cara lama, kononnya nak susahkan musuh serang. Dalam rumah panjang tu ada 38 pintu. Maknanya ada 38 keluarga yang tinggal sekali kat rumah tu. Memang ramai lah kan. So cerita ni bermula bila ada satu kematian dalam satu bilik rumah panjang tu. Seorang gadis muda umur 15 tahun meninggal masa tengah bersalin. Zaman tu memang biasalah kahwin muda kan, umur 14-15 dah ada keluarga, asalkan dah pandai berdikari. Waktu zaman-zaman tu dah, orang kata apa, memang normal lah. Kematian tu memang mengejutkan semua orang. Menurut Ayu, gadis tu mati sebab pantang larang masa mengandung tak dijaga oleh suami dia lah.
Nama gadis tu Ajik. Suami dia Aping. Semua ni nama samaran je. Antara pantang yang dilanggar oleh Aping adalah buat perahu, buat parang dan sebagainya. Dalam kepercayaan Iban, kalau isteri mengandung memang tak boleh buat benda macam tu. Akhirnya, Ajik meninggal sekitar tengah malam lepas berjam-jam bertarung nyawa masa bersalin. Bayi pun tak sempat lahir dan meninggal sekali. Memang dari dulu lagi, kalau wanita meninggal masa bersalin, benda tu sangat membimbangkan orang rumah panjang sebab diorang pernah alami kejadian seram sebelum ni. Malam tu, Ayu terjaga bila dengar bunyi gong bertalu-talu. Dia tahu masuk bunyi tu ada orang meninggal. Bunyi tu datang dari bilik hujung arah hulu. Ayu bangun dalam keadaan mamai, capai lampu minyak tanah dan jalan perlahan ke ruai. Suasana masa tu riuh rendah dengan orang menangis dan bangun dari tidur. Lampu minyak tanah kat tangan dia pun hampir padam beberapa kali. Bila sampai, dia tengok Ajik pun dah meninggal. Perasaan dia bercampur, sedih, takut, semua ada. Mayat Ajik dibaringkan di ruai dan semua orang mula buat kerja masing-masing. Perempuan masak dan kemas, lelaki cari kayu api dan buat tempat memasak. Esok pagi lelaki masuk hutan cari kayu untuk buat keranda. Ramai jugalah orang luar datang dari rumah panjang lain. Menjelang malam, keranda siap dan mayat Ajik nak dimasukkan ke dalam. Tiba-tiba ada orang menjerit kuat suruh panggil Aki Manang. Ayu terus lari masuk dari tanjung ke ruai. Rupanya kuku Ajik tiba-tiba memanjang. Rambut dia pun sama. Ayah Ayu terus suruh dia masuk bilik. Keadaan mayat tu memang dah lain macam. Ayu terus masuk bilik dan tutup pintu. Tak lama lepas tu Aki Manang sampai. Ayu degil. Dia keluar juga tengok. Kat ruai tu tak ramai orang. Dalam 10 orang je. Aki Manang baca mantra. Lepas tu minta 7 biji jagung goreng tanpa minyak. Dia letak atas dada Ajik dan cakap, selagi jagung ni tak tumbuh, kamu tak akan jadi kokleh. Lepas tu dia ikat tangan dan kaki Ajik dengan benang merah. Lepas tu dia suruh orang tutup dan paku kerana kuat-kuat. Dan semua kena duduk rapat-rapat. Malam tu sunyi gila. Tiba-tiba dengan bunyi ketawa perlahan. Ayu pasang telinga, memang sah bunyi tu datang dari dalam keranda. Tangan dia pegang ayah dia kuat-kuat. Badan menggigil. Lepas tu bunyi cakaran pula kedengaran. Aki Manang terus bangun dan baca mantra. Bunyi ketawa makin kuat. Lepas tu tiba-tiba bertukar jadi tangisan yang sangat sedih. Ayu dah faham, Ajik dah berubah jadi kokleh. Dia memang dah biasa dengan cerita ni. Tapi kali ni dia alami sendiri. Hantu kokleh ni dikatakan makan latu-latu lelaki. Yang kau tahu latu-latu tu apa kan? Memang benda yang orang tua sangat takut. Terutama sekali yang lelaki lah kot. Kerana yang dia buat tu memang bukan kuat mana pun. Alat pun terhad. Masa pun suntuk sebab kena kebumikan sebelum subuh. Kalau lewat burung tertentu berbunyi, boleh bawa petanda buruk. Lebih kurang pukul 4 pagi, Aki Manang suruh semua lelaki bersiap hantar mayat ke kubur. Tinggal sikit je orang kat rumah panjang. Bila dia orang angkat keranda, langsung tak bergerak. Berat macam batu. Semua jadi gelisah. Aki Manang keluarkan parang dan jerit. Suruh hantu-hantu tu keluar. Dia kata ada 11 hantu dalam tu. Rupa semua mengerikan. Lepas dia halau, baru keranda boleh angkat. Diorang pun bergeraklah naik 5 buah perahu ke kubur. Tengah perjalanan, tiba-tiba bunyi mengilai keluar dari keranda, bercampur dengan tangisan. Semua orang kayuh laju gila. Aki Manang jerit suruh cepat. Kalau burung bubut berbunyi, Ajik akan jadi kokleh selamanya. Sampai je dekat kubur, terus sembelih kinzir untuk upacara. Baru nak gali kubur, hujan lebat turun. Tiba-tiba keranda berdiri sendiri. Orang semua panik, lari, menjerit. Tak lama lepas tu, keranda terbuka. Nampaklah rupa kokleh, kuku panjang melengkung, lidah terjelis sampai dada, gigi tak tersusun langsung. Ayu hampir pengsan, tapi ayah dia tampar bagi sedar. Makhluk tu tak bergerak, tapi Aki Manang macam bercakap dengan dia. Lepas tu Aki Manang baringkan keranda balik, ikat dengan akar dan suruh tanam. Tapi kali ni tanam secara terbalik, meniarap, supaya dia tak boleh keluar balik. Lepas siap, dari dalam kubur kedengaran tangisan sayu. Semua orang menangis dengar. Lepas tu diorang balik ikut pantang, mandi lumpur, patahkan ranting, bakar baju. Semua tu untuk elak benda-benda tu ikut balik. Sejak hari tu
Pantang larang semua dijaga dengan betul-betul, sebab diorang dah tengok sendiri apa jadi kalau langgar. Itulah kisah hantu Kolej dari Sarawak. Kalau betul apa yang diceritakan, memang jelas kenapa orang tua dulu sangat jaga pantang larang. Kalau korang suka kisah macam ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe Seram Cengkeh SC Stories. Saya Abang Cengkeh, jumpa lagi dalam kisah seram yang lain. Assalamualaikum. Bye.